Assalamualaikum. Hai adik-adik. Selamat datang ke Dunia Kreatif bersama Kak Sebi. Sebelum tu Kak Sebi nak ucapkan salam Ramadan dan selamat berpuasa kepada semua adik-adik Majalah Aulad. Kak Sebi nak tanya, selepas berakhirnya bulan Ramadan, kita semua akan menyambut perayaan Hari Raya. Pandai adik-adik. Betul, kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Baiklah adik-adik, tanpa membuang masa, kali ni Kak Sebi nak ajak adik-adik untuk buat hiasan dinding. Sempena nak menyambut bulan Syawal. Barulah rumah adik-adik cantik, kan? Mesti adik-adik semua dah tak sabar, kan? Seperti biasa, jom kita mula. Baiklah adik-adik, jom kita tengok bahan-bahannya. Bahan-bahan yang diperlukan ialah sudu plastik, gunting, pita pelekat, pinggan kertas, plastisin, berus cat dan warna air. Langkah pertama, guntingkan hujung sudu plastik. Langkah kedua, guntingkan sekeliling pinggan kertas menjadi bentuk bulat. Langkah ketiga, lekatkan pita pelekat pada tapak. Langkah keempat, cat sudu plastik yang telah diasingkan menggunakan warna air. Langkah kelima, tampalkan batang-batang sudu pada sekeliling bulatan. Langkah keenam, tampalkan kepala sudu di sekeliling bulatan dalam. Langkah terakhir, lekatkan dan tekan plastisin pada tengah bulatan. Kemudian, hiaskan mengikut kreativiti. Hiasan dinding Kak Sebi dah siap. Terima kasih adik-adik temankan Kak Sebi. Itu sahaja dunia kreatif kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di keluaran yang akan datang. Bye!